Bagaimana kita nak suruh datang rasa cinta kita pada Nabi dalam kehidupan seharian? Dia gini, kita kena kenal. Kalau tak kenal, tak cinta. Macam kita dengan bini kita lah. Kalau kita tak kenal dia, ada cinta. Kita tengok perempuan lah, aku cinta padamu. Ada gitu? Tak ada. Perempuan tu jawab, gila babi ke? Faham lagi? Nampak? Padahal tak kenal. Tapi kita tengok. Mak kata, masuk nak kita tengok orang. Muak perangai molek sikit. Tak. Kita pergi tengok esok. Dah je kena, mak nak tunjuk. Betul tak? Kita tengok, dia tahan. Kita pun setujulah bertunang. Cinta? Tak. Baru kenal. Lepas tu kita berhubung, tanya khabar dan sebagainya. Rasa suka. Akan datang rasa suka pula. Lepas rasa suka, rasa sayang. Bila dah sayang, jatuh cinta. Tu cerita dia. Dah kalau tak kenal, kita tak kenal Nabi. Kenal Nabi Muhammad itu, macam kita ingat macam Muhammad aku tapir tu. Faham lagi? Jadi tidaklah perasaan kita cinta. Betul tak? Jadi kalau kita kenal, kita belajar dengar sejarah dia, banyak membaca kisah-kisah dia, insya-Allah makin bertambah perasaan suka kita kepada dia. Tak? Kalau orang suka sungguh, dia tengok benda lain, dia teringat juga pada orang yang dia suka. Kalau seorang laki-laki betul-betul dia sayang pada kekasih dia, dia tak nampak kasih, dia nampak selipar, gepodoh lah kereta. Baru selipar nampak. Apa? Sayang sangat ketuang punya selipar. Betul tak? Gitu lah. Maka kita ada martabat, ada orang lebih sayang pada Rasulullah, kita kurang sikit. Tak? Orang lain lebih lagi. Nampak? Sampai hari-hari. Sayyidina Umar, bila Rasulullah wafat, mati dah, sehari ada orang bilang, dia pergi kubur, kejap-kejap pergi kubur Nabi. Tak dalam seminit balik. Pergi pula 100 kali. Ada satu hari tu 100 kali dia pergi. Gereknya pergi. Nak? Sayang sangat. Nak? Batu kau puang. Dengar dah kau puang. Dengar ni. Kalau suami awak mati dulu, kau molek awak dulu. Bang. Jangan marahlah. Siapa suruh jepuk. Nah. Kalau suami mati dulu, tanam dekat rumah. Dalam negara Malaysia ini, kena ada izin polis dan jabat agama. Mana tanam kita, rumah kita, belakang pagar, tanam situ. Supaya siasa kita ingat suami kita. Tapi kata tak dapat surat pemerintah, tak boleh. Kita wajib taat ulul amri. Faham? Tapi dalam undang-undang Islam boleh. Tanam orang mati, waris kita, anak-anak kita dalam tanah kita. Cuma undang-undang kerajaan Malaysia sekarang kena ada kebenaran daripada polis dan pejabat agama. Okey? Tanam. Kalau suami mati, tanam. Bawa. Pagi kita terbit, anak pergi sekolah, nampak kubur laki kita. Betul tak? Kita berdoa sepatutnya. Lagi pukul 9 pagi terbit, kita nak jemur baju pula. Tak? Doa pula. Sekarang pukul 6 petang nak akad baju masuk dalam rumah, tengok pula kubur suami kita. Betul tak? Doa pula. Jadi kita pun tak nikah lain. Kita bersama suami sampai ke dalam syurga. Betul tak? Tapi kalau isteri mati, kita tanam ke mamang tu. Faham tak? Dah lama jauh. Pasal nak nikah lain. Dia gitu. Tuju tak aku? Nakut baik juga.